orang pertama yang menulis kamus Arab Melayu, lahir daripada kampung Lubuk Merbau, Perak. Koma kalau mari Perak, keluar daripada highway tu nak ke Kuala Kangsar, depan sikit sampailah kampung Lubuk Merbau ni. Tapi siapa sangka sebuah kampung di Kuala Kangsar ni melahirkan satu nama yang sangat harumlah. Okey, Syekh Idris Al-Marbawi, nama sebenar beliau Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1896 dan meninggal dunia pada tahun 1989. Syekh Idris Al-Marbawi dia dilahirkan di kota Mekah. Daripada kecil dah nampaklah kepintaran beliau, yang mana pada seawal usia 10 tahun beliau telah menghafal 16 juzuk Al-Quran. Pada tahun 1900 beliau telah pulang ke Perak dan memulakan pendidikan di pondok-pondok sekitar Perak, di Madrasah Idrisiah Kuala Kangsar, seterusnya pondok Syekh Ahmad Al-Fatani di Bukit Mertajam, dan beliau juga merupakan anak murid Tok Kenali, pondok dia di Kelantan. Syekh Idris Al-Marbawi selepas pendidikan beliau di Perak, ayah beliau hantar menuntut ilmu di Mesir, Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Syekh Idris Al-Marbawi telah mendapat ijazah aliyah. Ijazah aliyah ni apa? Ijazah tertinggi, yang mana sangat jarang.